kumpul mainan, kumpul kenangan. Untuk video kali ni kita nak buka beberapa pack kad Pokemon. Yang dalam parcel ni, ini adalah kad random bahasa Jepun. Bukan apa, sebab ada satu kad manis yang saya nak sangat. Jadi dah halalang tu saya ambillah juga untuk jadikan sebagai penambah koleksi. Jom tengok kad apa yang ada dalam pack versi loose ini. Jom kita buka. Desain Jepun ni dia lain sikit, nampak bahagian belakang ni tak sama seperti versi bahasa Inggeris, tapi dari segi material dia memang terbaik. Okey, kad pertama kita dapat satu kad rare holo. Saya minta maaf awal-awal sebab saya memang tak ingat nama kad Pokemon jenis baru. Saya banyak ingat yang first gen sahaja. Jadi untuk kad review kad kali ni, mana yang saya tak tahu tu, kita tengok sajalah dia punya rekaan ilustrasi. Ini adalah kad water type, kad grass type. Ni saya tahu, ni Mankey. Yang first gen saya ingat lagi. Okey, kita dah semakin hampir ke kad yang terakhir. Anda rasa kad apa yang saya nak sangat tu? Kad yang terakhir itulah kad yang paling saya nak. The best for last. Okey, sikit lagi. Kad terakhir kita. Belum lagi. Okey. Kad terakhir kita hadir dengan satu kad Rare Holo Charizard versi bahasa Jepun. Inilah kad yang saya nak di pack yang random loose ni. Bila dapat satu Charizard, kita teruskan lagi hunting Charizard di pack kilau hitam. Ini adalah kad Pokemon versi bahasa Indonesia. Ni adalah Obsidian Flame tapi versi Indonesia. Jom tengok. Mana tahu dapat kad Charizard lagi kan? Dalam satu pack ni ada 5 kad kesemuanya. Sekarang jom tengok kad manis apa yang hadir di 3 pack kilau hitam ini. Pack pertama kita hadir dengan Gengar. Kad common je. Alright. Uncommon. Sorry. Kad uncommon. Baltoy. Seterusnya kita ada Diggersby. Kad keempat kita ada Octillery. Dan kad terakhir hadir dengan Trainer Perman Langkai. Itu rare candy Okey, pack pertama tak ada yang best. Kita buka pula pack nombor 2. Come on, kalau dapat satu kad rare holo pun dah nice dah. Atau EX ke. Charizard susah dapat. Baiklah, pack kedua hadir dengan, kita tarik dulu ni ke belakang dan ke depan dan tengok. Kad pertama kita ada MJ Energy Turbo diikuti dengan Vulpix. Seterusnya kita ada Carvanha diikuti dengan Chinchou. Dan kad terakhir, masih lagi kad biasa Flamingo. Adakah ketiga-tiga pack ni tak ada kad yang manis atau mungkin kad manis tersorok di pack nombor 3? Jom kita tengok. Okey, dah tarik buka. Saya rasa pack ketiga ni ada kot. Baiklah, kad pertama hadir dengan Syliza diikuti dengan kad seterusnya. Kita ada Zigzagoon. Seterusnya kita ada Grivard. Kad keempat kita ada Shuckle. Dan kad terakhir, yes, ada. Akhirnya kita dapat kad manis kita. Kad terakhir di kilau hitam kita dapat Issue EX. Memang keren banget. Okey, kita masih lagi membara-bara. Kita teruskan lagi dengan unpack 2 lagi pack bimbingan rasi. Ini pun pack daripada Indonesia. Kad pertama hadir dengan Diffloom, Dilup, Fosil Penutup, Sneasel. Dan kad terakhir dapat lagi kad manis kita. Kita dapat Pikaroon EX. Dah dapat 2 EX guys. 2 EX. Satu di kilau hitam, satu di bimbingan rasi. Alright, pack terakhir, pack penghujung kita untuk video kali ini. Jom tengok kad apa yang ada. Kad pertama, kita ada Talonflame diikuti dengan Applin. Seterusnya Toxicroak. Kad keempat Chinchou. Dan kad terakhir hadir dengan satu kad uncommon Pangoro. Tak mengapa, kita dah dapat 2 kad manis Satu daripada kilau hitam, satu daripada bimbingan rasi.